Pakatan Rakyat di semua peringkat. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita berhimpun tuan-tuan di mana-mana seluruh dunia sepanjang beberapa bulan ini ceramah. Ceramah Pakatan Rakyat mendapat sambutan yang baik. Semalam saya di Feda Calok Barat, Setiu Terengganu. Sebut Feda ni tuan-tuan ialah fix deposit kepada UMNO dan Barisan Nasional. Feda ni tuan-tuan merupakan peti paling selamat selama puluhan tahun kepada rejim UMNO Barisan Nasional, tetapi sekarang tidak lagi tuan-tuan sekalian. InsyaAllah dengan kebangkitan yang berlaku kepada anak-anak muda terutama di Feda-Feda, kita akan memenangi banyak kawasan-kawasan parlimen dan DON, kawasan melebel, kawasan dominan Melayu tuan-tuan sekalian. Dulu saya ingat tuan-tuan, kalau kita lihat di Selangor cukuplah di mana kubu UMNO, Feda Sungai Tengi, kubu UMNO Feda Sungai Buaya, kubu UMNO Feda Gedangsa, kubu UMNO Feda Soeharto tuan-tuan sekalian. Hingga masjid-masjid di Feda-Feda, masjid yang tidak hidup tuan-tuan sekalian. Saya ingat kalau di Parlimen Labis tuan-tuan sekalian, Parlimen Labis di Johor, ada Feda Ceplak Barat, ada Feda Tenang. Cuba lihat masjid Tenang tuan-tuan sekalian. Masjid Tenang di Labis memang tenang sungguh tuan-tuan. 2 orang je tuan-tuan, Tok Imam dengan Tok Bila. Tok Bila sakit perut, tinggal Tok Imam seorang tuan-tuan sekalian. Tapi sekarang alhamdulillah, sambutan yang berlaku tuan-tuan di seluruh negara. Yang disebut Datuk Tamizi tadi, memang rejim UMNO takut untuk membubarkan parlimen. Risikan-risikan yang mereka buat pun mereka tak akan menang. Maka mereka sedang berusaha lagi apa mereka nak buat, wallahualam. Tetapi kita rakyat, kita akan bangkit. Dan hari ini tuan-tuan, sejahat semua rejim sebagaimana berlaku negara Arab, apabila rakyat bangkit, mereka akhirnya tumbang tuan-tuan sekalian. Baik, sebelum saya pergi kepada isu-isu dalam negara, saya akan menyentuh isu Arab Spring ataupun kebangkitan Arab yang menyaksikan rejim Arab ataupun UMNO negara Arab tumbang pada hari ini. Tuan-tuan, saat kita berhimpun ini, Presiden PAS dan juga pimpinan-pimpinan PAS sedang berada di Mesir menjadi tetamu kehormat kepada Dr. Muhammad Mursi, Presiden kelima Republik Mesir tuan-tuan sekalian, semenjak runtuhnya monarki di Mesir pada bulan Julai tahun 1952, di mana pegawai-pegawai muda tentera Mesir yang dipimpin oleh Jamal Abdel Nasser telah melakukan rampasan kuasa, kudeta tuan-tuan sekalian. Mereka naikkan presiden pertama Jeneral Najib tahun 52 hingga tahun 54. Selepas itu tuan-tuan, Jamal Abdel Nasser yang juga seorang pemimpin sosialis Arabism ataupun Ba'ath. Cuba kita lihat apa yang dibuat kepada gerakan Ikhwanul Muslimin. Tuan-tuan, Ikhwanul Muslimin tubuh tahun 1928, 4 tahun selepas runtuhnya khilafah Utsmaniyah di Turki oleh Imam Hasan al-Banna. Tuan-tuan, gerakan Ikhwan mereka berjuang bersungguh-sungguh. Ahli mereka ribuan yang dipenjarakan. Pada Disember tahun 1948, bagaimana tuan-tuan di zaman Jamal Abdel Nasser, mereka telah memenjarakan puluhan ribu, termasuk tokoh besar Syekh Dr. Abdul Qadir Audah, Syekh Said Qutb rahimahullah, Ketua Pemuda Ikhwan Syekh Fatah Ismail, Zainal Al-Ghazal Jubaili, Ketua Muslimat dipenjarakan. Puluhan ribu kena penjara. Pada 29 Ogos tahun 66, Syekh Qutb digantung. Syekh Fatah digantung sehingga mati. Walaupun dunia Islam kritik, bantai Mesir, jangan bunuh Syekh Qutb, pemikir yang hebat, tapi akhirnya dibunuh juga tuan-tuan. Tuan-tuan, kezaliman Jamal Abdel Nasser berakhir apabila Allah mencampurkan kehinaan kepada Mesir dalam perang Arab Israel tahun 1967. Mesir hilangnya Sinai, bahkan Jordan hilangnya West Bank tepi barat, Syria hilang Bukit Golan tuan-tuan sekalian. Tahun 1970, pemimpin yang sangat memusuhi gerakan Islam ini telah mati sakit jantung. Naik pegawai tentera lagi, Anwar Sadat jadi pemimpin Mesir tuan-tuan. Dia nak dapatkan sokongan rakyat macam zaman Pak Allah. Tengok orang minat pada PAS, maka dilancarkan Islam Hadari di Mesir tuan-tuan sekalian. Dia bebaskan ulama-ulama, puluhan ribu aktivis Ikhwan daripada penjara, termasuk Ustaz Omar Tilmisani, Syekh Abdul Hamid Kish dibebaskan daripada penjara, dan minta ulama ni berceramah, beri semangat pada rakyat untuk bebaskan Sinai yang dijajah oleh Israel perang 67. Ulama-ulama dengan semangat berkhutbah tuan-tuan sekalian, membakar semangat orang beriman, membakar semangat orang Islam untuk bangkit berjihad. Akhirnya tuan-tuan menang perang Ramadan tahun 1973. Lihat bagaimana Mesir khianat. Anwar Sadat khianat kepada Palestin, di mana Presiden Amerika Syarikat tuan-tuan sekalian buat satu proposal perjanjian David, minta Mesir tanda tangan. Ulama-ulama bangkit, ulama-ulama Ikhwan bangkit, mereka memantah. Syekh Abdul Hamid Kish sebagai contoh, ulama buta, dia berkhutbah
dengan penuh semangat diingatkan standar, jangan khianati umat Islam Palestin. Jangan khianat seinci bumi umat Islam Palestin. Baca ayat Quran. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai wali kamu, sebagai penolong kamu, pembantu kamu, teman rapat kamu, penasihat kamu. Sebahagian mereka merupakan wali kepada sebahagian yang lain. Tuan-tuan sekalian, bagaimana Anwar Sadat khianat, dipenjarakan lagi umat Islam, aktivis ikhwan. Akhirnya tahun 1981 dia mati dibunuh oleh seorang pegawai muda tentera nama Lieutenant Khalid Islam Buli, tuan-tuan sekalian. Tahun 81. Tahun yang sama Dr. Mahathir naik sebagai Perdana Menteri Malaysia, tuan-tuan. Yang keempat, cuba kita lihat. Anwar Sadat dibunuh, naik Hosni Mubarak, juga pegawai tentera. Mereka tekan ikhwan, tuan-tuan, sumbat puluhan ribu dan penjara. Musyirul Am Ikhwan Ustaz Ahmad Tilmisani kena penjara. Ulama buta Dr. Ammar Abdul Rahman kena penjara. Pendakwah buta Syekh Abdul Hamid Kes kena penjara. Tuan-tuan, tak ada satu bayangan pun ikhwan boleh muncul di persada politik. Tak ada satu tanda pun. Sebab apa? Tekanan sangat dahsyat. Saya nak beritahu tuan-tuan, teruk macam mana tekanan kerajaan pun, kalau rakyat nak berubah, insya-Allah negara akan berubah. Contoh Mesir, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan bayangkanlah, tahun 2005, oleh kerana Mesir ni, tuan-tuan sekalian, Amerika lihat akan tekanan politik sangat teruk kepada parti politik. Ada anak muda memilih jalan bersenjata. Mereka masuk Al-Qaeda seperti Dr. Ayman Az-Zawahiri. Maka Amerika paksa Mesir buka pintu demokrasi, buat pilihan raya. Maka tuan-tuan, tahun 2005 saya pergi, tuan-tuan sekalian, buat pilihan raya, tuan-tuan. Ikhwan menang 80 kursi. 80 kursi parlimen. Calon mereka hebat-hebat. Akhirnya terkejut UMNO Mesir, ikhwan boleh menang 80 kursi. Walaupun tuan-tuan, ikhwan ni gerakan yang diharamkan. Akhirnya mereka tangkap pula, ribu pula masuk penjara. Hinggalah berlaku tsunami hebat di bumi Arab Spring, tuan sekalian. Bermula Tunisia di penghujung tahun 2010. Ingat Tunisia ni, tuan-tuan, UMNO Tunisia pun jahat, tuan-tuan sekalian. Nama pemimpin dia Habib Bourguiba. Habib Bourguiba, tuan-tuan, tahun 80-an. Diharamkan Parti An-Nahdah, Parti Islam, Parti Kebangkitan di bumi Tunisia. Di mana siang hari, tuan-tuan, Habib Bourguiba pernah keluar televisyen dan minum susu. Ramadan, Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Ramadan, Syahrul Quran. Besarnya Ramadan kepada umat Muhammad ni, tuan-tuan, sampai kita berdoa. Nabi ajar kita berdoa. Allahumma barik li fi Rajab, wa barik li fi Sya'ban, wa baligh di Ramadan. Doa supaya kita diberkati bulan Rajab, diberkati kita bulan Sya'ban, dipanjangkan umur kita ke dalam bulan Ramadan. Mengapa kita berdoa, tuan-tuan? Mengapa umat Muhammad berdoa? Sebab umur kita pendek. Umur kita pendek, maka Allah anugerahkan Ramadan kepada umat Muhammad. Tapi tengok UMNO Tunisia punya biadab, tak puasa, tuan-tuan. Allah tunjuk mana zalimnya mereka, tuan-tuan, kepada aktivis Islam. 3,000 kena penjara. Rashid Ghannouchi duduk di London, tuan-tuan sekalian, lari, dapat suaka politik. Apa jadi, tuan-tuan? Kebangkitan Tunisia tumbang rejim di Tunisia, buka peluang pendaftaran parti politik, hidupkan kembali wacana-wacana awam. Tokoh-tokoh pembangkang, tokoh-tokoh politik boleh berbah di televisyen, dalam radio. Akhirnya, tuan-tuan, menang Parti An-Nahdah di Tunisia, dipimpin Syekh Rashid Ghannouchi. PAS di Tunisia menang, alhamdulillah. Tuan-tuan lihat di Mesir sama. Anak-anak muda, tuan-tuan sekalian, tengok. Ramai-ramai mereka turun ke dataran Tahrir Square. Tahrir itu bukan speed, tuan-tuan, dia punya kawasan terluas. Juta boleh turun, tuan-tuan sekalian. Selama 18 hari mereka bertahan. Kita Melayu tak tahan, saya tahu, tuan-tuan. Kita Melayu ni jiwa kita lembut. Kita Melayu nak bersilat, ting-ting, berpantun dulu, tuan-tuan sekalian. Melayu jiwa lembut. Ji bersih 28 bulan April baru ni, tuan-tuan. Allahu Akbar. Masa-masa cerita sakit ya ustaz, kena tembok gas pun mata. Memanglah sakit, tuan-tuan sekalian. Kawan kita first timer, dia setelah Petronas. Dekat dataran, tembok dengan gas, piung tembok, tuan-tuan. Dia punya sakit, tuan-tuan. Dia seluk kocek dia keluarkan plastik garam. Ambil garam, dia mamah. Tak rasa masin, rasa manis, tuan-tuan sekalian. Salah, bawa gula rupanya, tuan-tuan. Bawa gula, bro. Oh, tak lagak kita, tuan sekalian. 18 hari mereka bertahan. Walaupun dipukul, ada yang mati ditembak, ada yang disakiti oleh something. Rejim Hosni Mubarak, mereka bertahan, tumbang Hosni Mubarak. Akhir buat perubahan demokratik. Ikhwan tubuh parti politik, Hizbul Hurriyah wal Adalah, atau FJP, Freedom Justice Party. Nanti Dr. Muhammad Mursi sebagai
ketuanya tuan sekalian. Alhamdulillah. Masuk belayar tuan-tuan, menang. Bukan sekadar Ikhwan, Parti Salafi, Parti An-Nur, Hizbul An-Nur tuan-tuan, menang. Maka tengok dalam parlimen, kumpulan Islam, hak doktoratnya, hak PhD-nya, hak apa Qurannya, apa ribuan hadisnya, tengok tuan-tuan sekalian. Buat pelayar presiden, tuan-tuan, Alhamdulillah. Walaupun SPR Mesir cuba menipu dengan pelbagai cara. Sebab Mesir, tuan-tuan sekalian, semenjak daripada zaman Hosni Mubarak terima 3 bilion USD. Ada kata 1.3 bilion USD. Tapi tuan-tuan sekalian, jumlah sangat banyak. Sebab tu tuan-tuan, mereka boleh kuatkan perisikan mereka. Mereka boleh kuatkan pertahanan mereka, terutama untuk jaga keselamatan negara haram Israel. Tuan-tuan sekalian, tengok iltizam daripada rakyat, anak-anak muda turun ramai-ramai, boleh tumbang rejim tuan-tuan sekalian, dan merebak seluruh negara Arab. Bukan Mesir saja, Syria tuan-tuan. 2 bulan lepas tuan-tuan, saya di Syria, sepadan Syria, di Antakya. Sepadan Turki dengan Syria. Tengok dengan mata sendiri tuan-tuan, kezaliman, penindasan berlaku kepada saudara kita di Syria. Dan ini UMNO buat dosa tuan sekalian. Apa dosa UMNO tuan-tuan? Kerajaan Syria hantar surat ucap terima kasih. Mengapa tuan-tuan? Sebab kerajaan Malaysia tak campur tangan urusan dalaman negara Syria. Tengok tuan-tuan, berbeza dengan Dr. Muhammad Mursi. Apabila saudara akidah di Syria disakiti, dibunuh, dan 60,000 dah mati. Apa jadi? Dr. Muhammad Mursi ni tuan-tuan, dia tolak ucapan tahniah Bashar yang telah membunuh ribuan umat Islam. Dia tolak juga tuan-tuan sekalian kunyah Muhammad. Dia tak ada sebab apa? Selagi Iran tak ubah dia punya polisi luar, tak ada isu yang berlaku di Syria. Tengok Dr. Muhammad Mursi tuan sekalian. Kita tuan-tuan, Dewan Pemuda paling kurang tuan-tuan, kedutaan Syria di Kuala Lumpur ditutup sementara. Paling kurang. Sebagaimana banyak negara telah buat, termasuk di Perancis. Bulan 12 saya di Paris tuan sekalian. Di Perancis tuan-tuan tahu, anak-anak muda demonstrasi depan kedutaan Perancis. Ada 10 juta Muslim di Perancis. Akhirnya kerajaan Perancis akur kepada tuntutan rakyat. Dia tutup kedutaan Syria di London tuan-tuan sekalian. Tiap-tiap hari demonstrasi. Orang di UK ni Muslim 5% daripada jumlah penduduk. UK, Britain pun jajah kita. Tapi mereka lebih prihatin kepada darah yang tumpah di Syria. Tengok UMNO Mentah Malaysia tuan sekalian. Tak peduli. Sedangkan kita membaca Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kita membaca dan mendengar hadis Nabi. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mengambil berat urusan kaum muslimin, maka bukan dari kalangan mereka. Tuan-tuan, Arab Spring menyebabkan tumbang rejim ataupun parti pemerintah. Tengok kepada kita hari ini. Tuan-tuan tahu, UMNO Barisan Nasional, dia sedar dia akan jatuh tuan-tuan sekalian. Dia akan sedar, dia akan jatuh. Kajian dibuat. Yang pertama, apa namanya teori domino. Apa maksud teori domino tuan-tuan? Kejatuhan satu petak akan membawa kepada kejatuhan petak-petak yang lain. Jangan kata Arab Spring jauh dengan kita. Tuan-tuan, Burma, lama mana rejim atau junta tentera merintah, lama mana perintah tahanan politik, perintah tahanan rumah kepada Aung San Suu Kyi tuan-tuan sekalian, tokoh pro-demokrasi, tapi belahaya boleh menang Aung San Suu Kyi tuan-tuan sekalian. Itu cerita di Burma. Untuk maklumat tuan-tuan, di Asia Tenggara ni tuan-tuan, yang belum berubah ialah negara kita. Singapura tuan-tuan, People Action Party, yang Lee Kuan Yew tubuh tuan sekalian. Tengok dalam pilihan mereka dah hilang 40%. Undi popular 40%. Hilang terutamanya undi anak-anak muda. Indonesia Mei tahun 1998. Reformasi di Indonesia, anak-anak muda tuan-tuan sekalian. Thailand berapa kali berubah tuan-tuan lihat. Seluruh, termasuk negara Burma pun tuan-tuan, walaupun tentera merintah, dia beri ruang demokratik. Dalam televisyen, Aung San Suu Kyi dan tokoh pembangkang boleh berucap, boleh sebut manifesto apa mereka nak. Apa mereka nak bawa masa depan kepada Burma. Lihat negara kita tuan-tuan. Lihat TV pukul 8 malam tadi tuan sekalian. Lihat tuan sekalian. Saya ingat tuan-tuan macam juga kot, kalau TV kita harga RM3 taubat kita tendang tiap-tiap hari tuan sekalian. Nasib baik RM700 tuan sekalian. Dah. Punya bohong tuan sekalian. Saya nak beritahu muslimin dan muslimat. Baik, kajian pertama tentang teori domino yang dikaitkan dengan apa? Kajian social science. Lepas 50 tahun parti pemerintah, mereka akan sampai zaman anti-climax. Betul tuan-tuan. Di Jepun, LDP, Liberal Democratic Party, merintah lama mana? 51 tahun. Dan kualiti Jepun ni tuan-tuan, jauh nak banding negara kita. Saya biasa ke Jepun. Saya nak beritahu tuan-tuan sekalian, Hiroshima, Nagasaki kena bom Ogos tahun 1945.
Jepun jajah kita 3 tahun, 8 bulan, 22 hari. Lihat bagaimana Jepun bangun sekejap negara dia. Jadi kuasa ekonomi dunia. Hebat kan sekalian. Kerajaan mengentar macam good governance. Kalau pukul 3 petang, jambatan runtuh. Pukul 8 malam, menteri berkenaan letak jawatan secara rasmi. Kita menteri. Duit 250 juta. Buat relax ya tuan-tuan sekalian. Isu zakat kita tembak. Buat relax tuan-tuan sekalian. Ni besok kita buat lagi dalam media. Soal Timbalan Menteri Timur rasuah. Pukul 10 pagi besok, kita akan dedah lagi Timbalan Menteri UMNO. Buat rasuah tuan sekalian. Ada bukti-bukti. Tapi SPRM dia pegang. Mahkamah dia pegang. Sistem kehakiman, sistem semua dia pegang. Maka tuan-tuan ada pilihan. Kita kena berubah dah tuan-tuan sekalian. Tak ubah negara kita tuan-tuan. 2019. Dengan cara mereka mentadbir negara. Tuan-tuan sekalian, 2019 kata Dr. Rosli Yaakob, bekas Timbalan UMNO Bank Negara, PhD bidang ekonomi, tuan sekalian, negara kita akan lingkup dengan cara UMNO berhutang pada hari ini. Cara mereka menguruskan ekonomi negara. Dana-dana awam tu mereka teliur pada Kedah, tuan, duit EPF kita, KWSP, termasuk LTAT, Lembaga Tabung Angkatan Tentera, termasuk duit Petronas, dia main suka-suka tuan sekalian. Mereka tak audit dengan baik tuan sekalian. Ni yang berlaku pada negara kita. Yang tepat berlaku pada politik tuan-tuan Indonesia. Lihat hari ini FDI, kemasukan pelabur asing antara Malaysia dengan Indonesia. Siapa paling banyak? Vietnam. Siapa paling banyak? Kita tahu makin merosot, makin tu. Sebab tu orang kalangan peniaga, kelompok yang ekonomis macam kelompok etnik Cina, dia tolak warisan nasional. Mereka orang meniaga. Pukul 8 Haji sebut, ekonomi kita dipacu dengan baik. Tapi orang meniaga dia rasa tuan-tuan. Orang meniaga dia rasa ekonomi kita buruk, semakin buruk, semakin buruk. Sebab apa? Ni, bawah meja. Rasuah dan sebagainya. Ini UMNO tuan sekalian. LDP, Liberal Democratic Party, rakyat tolak walaupun dah mengatas 51 tahun. Ni, Afrika Utara tuan-tuan. Parti apa? FLN, Front Liberation Nationalist. Semenjak Aljazair, Algeria merdeka daripada Perancis, dialah mentah tuan-tuan. Tapi kalah kepada FIS yang dipimpin oleh Dr. Abbasi Madani. Apa berlaku di India? India tuan-tuan, Parti Kongres. Parti Kongres ni sebiji macam UMNO. Sebiji tuan sekalian. Dikaitkan dengan perjuangan kemerdekaan Mahatma Gandhi. Apa jadi? Pernah kalah kepada BJP, Berjaya Janata Parti tuan-tuan. Tuan-tuan, sebelah kita Indonesia. Saya ingat 2 bulan lepas saya di Jakarta, Pesta Buku Jakarta tuan-tuan sekalian. Di mana parti hebat dulu? Parti Golkar. Parti Golkar, golongan karyawan. Golongan karya ni tuan-tuan. Zaman Soeharto punya zalim, sekat suara ayat. Saya bertemu dengan dulu tokoh nama AM Fatwa. Dia kena penjara 12 tahun. Tanpa bicara 12 tahun. Sebab apa kena penjara tanpa bicara tuan-tuan? Kerana khutbah Jumaat selepas peristiwa tragedi Tanjung Priok. Tanjung Priok macam memali. Tuan-tuan sekalian, sama pembunuhan. Tanpa dia ada di mahkamah. Kerana khutbah bersemangat, 12 tahun kena penjara. Orang takut kepada Parti Golkar. Penipuan pelihara. Akhirnya Mei 1998, reformasi di Indonesia. Tengok Indonesia sekarang tuan-tuan. Jauh dah, bandar semakin bersih, perkembangan pelaburan meningkat tuan sekalian. Projek-projek kepada rakyat semakin baik tuan sekalian. Mana negara semakin pulih, semakin baik tuan sekalian. Ini cerita tuan-tuan pembaikan demokrasi. Tuan-tuan sekalian, yang pertama, simptom pertama. Yang kedua tuan-tuan sekalian, yang kedua ialah dokongan anak-anak muda. Dokongan anak-anak muda tuan sekalian. Semenjak daripada Mac tsunami 2008, tsunami politik, 5 buah negeri tumbang dan kita menang juga wilayah persekutuan. Sebagaimana disebut tadi lah tuan-tuan. Arab menang apa? Putrajaya. Mereka ugut pengundi penjawat awam. Yang kedua, menang tuan-tuan. Mereka menang kawasan kem tentera. Mereka menang di Setiawangsa. Zul Hasna Rafiq, bekas kapten TUDM. Boleh menang sebab apa? Berbelah ribu undi tentera. Kalau tolak undi tentera, undi orang awam, kalah UMNO tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian tengoklah. Dan UMNO kalah dengan majoriti yang sangat teruk tuan-tuan. Kalau wilayah Persekutuan di Parlimen Seputih, mereka kalah, Barisan Nasional kalah 36,000 majoriti. Siapa lagi sokong Barisan Nasional tuan-tuan? Orang cerdik, orang Kuala Lumpur tuan sekalian. UMNO ni bergantung kawasan pedalaman, kawasan luar bandar. Allah kalau sudah Perak tuan-tuan. Saya ceramah di kampung Ketio. Kat mana Ketio tuan-tuan? Kuala Kangsar, masuk dalam pergi. Ceramah sedap dah maulid. Tanya makcik tu, makcik, nanti pelihara nanti nak undi hak mana? Hak lame juga ustaz. Hak lame juga. Penat ceramah tuan sekalian. Hak lame juga. Tuan sekalian. Samalah.
Di sebelah pedalaman tu. Macam semalam kat saya di Stiu. Stiu ni memang kubu UMNO sebab banyak FEDA, PEKRA dan ladan-ladan TDM. Memanglah kubu UMNO sebab orang pondok tak banyak, orang mengajar agama tak banyak. Sama Hulu Terengganu ni kubu UMNO. Boleh menang belah ribu UMNO Barisan Nasional di Terengganu. Tapi tidak kawasan bandar, kawasan Cedik. Parlimen P036. Parlimen Kuala Terengganu milik PAS. Sebab apa orang bandar? Middle class orang Cedik. Sama Parlimen Marang. Sebab apa tuan-tuan hidup kuliah ilmu? Di Rusila, ribuan hari Jumaat orang nada kita. Tapi sebelah Hulu Terengganu, penat tuan-tuan. Sama macam sebut biasa dah. Saya di Pancamah ni, sebelah Don Telemong. Don Telemong, kubu UMNO. Dulu orang kata Don Telemong ni tuan-tuan, letak tonggih. UMNO benar lagi tuan-tuan. Punya kuat UMNO tuan-tuan. Letak tonggih dalam Padaci, menang tonggih dalam UMNO dia kata. Punya kuat. Yalah panggil saya Camah dekat kampung-kampung Tok Imam lapor. Kampung Tok Imam lapor. Kalau Tok Imam lapor makmum Taubat Kebulu. 7 orang je bawah mari bawah. 7 orang je. Dah. Jadi dia tak boleh bangga tuan-tuan. Kalau kawasan untuk cerdik, kawasan pedalaman, masjid tak hidup, kuliah ilmu tidak ada, apa yang UMNO boleh bangga tuan sekalian? Sama tengok tuan-tuan sekalian. Seperti anak muda konsisten. Mereka sokong kita, sokong PAS, sokong Pakatan Rakyat di saluran 4 dan saluran 3. Daripada Mac 2008 lepas tu PRK. Di P036 Kuala Terengganu, di Bukit Gantang, Permatan Pos, semua kita menang. Undi anak-anak muda. UMNO Barisan Nasional menang apa? Saluran 1. Saluran 1 ni orang tua. Kelab RTM, rehat tunggu mati. Lepas ni kecil manis, jauh seteruk. Tak lama lah tuan-tuan. Makna tuan-tuan kita pegang suara anak muda. Saya nak beritahu tuan-tuan, himpunan-himpunan yang pemuda buat, ekspresi anak muda, kita buat seiringan dengan himpunan hijau yang turun ke negeri-negeri. Tengok bermula di Kedah, 100,000 lebih yang berhimpun. Anak muda petang saja 30-40 ribu orang dah. Tengok di Terengganu 40,000, tengok di Kelantan, tengok di Johor puluhan ribu semua turun, termasuk Pulau Pinang. Itu anak muda saja. Dengan kemasukan artis, selebriti ni, bukan Aisyah saja tuan-tuan. Ni hok jenis rock-rock kapok ni. Tahun 80-an, tengok Zua Ekspedisi. Tengok. Zua Ekspedisi, tuan-tuan sekalian. Tengok Alipah. Ni rambut dulu ni, rambut panjang macam pontianak harum. Sunda Malang, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, cukup dia nak berbakti, nak berdakwah hajat anak muda kepada Islam. Ni berlaku fenomena budak-budak muda, tuan-tuan sekalian. Nak beritahu tuan-tuan, dan inilah yang berlaku di negara Asia Barat, di Timur Tengah, yang UMNO dikhianat. Semalam sebagai contoh, saya ceramah saya macam tak akhir di FEDA Calok Barat. Tapi malam semalam semua beliau FEDA diangkut tuan-tuan. Di satu tempat di kampus Sungai Lerek, diberikan setiap orang RM200. Dia nak halang budak-budak FEDA Calok tu daripada dengar ceramah kita. Tuan-tuan, dia buat program bagi duit. Terengganu daripada duit ehsan tuan-tuan. Beri seorang RM200. RM200 apa barang tuan-tuan sekalian. Tapi ni cara mereka nak sekat. Dan hiburan. Minggu lepas tuan-tuan saya ceramah di Bukit Gantang, di Terong. Bersama Ustaz Taliban. Apa Ustaz? Nur Azli Musa. Tuan-tuan sekalian, kita ceramah tajuk biasa je. An-Nakbah Palestin. Di kampung, di Terong tuan-tuan sekalian. Perak. Dalam Parlimen Bukit Gantang. Dekat kita sikit. UMNO buat apa? Buat live band. Ni cara UMNO nak sekat orang muda. Jangan dengar ceramah PAS ni. Saya tengok balik kita mengajar sirah ni tuan-tuan sekalian. Cara yang dibuat oleh musyrikin Mekah dulu. Apabila mereka nak sekat orang Mekah, nak sekat anak muda, jangan dengar Muhammad ceramah. Jangan dengar Muhammad baca Quran. Mereka wujudkan kelompok ni apa? An-Nadha bi'al-Harith. An-Nadha bi'al-Harith tuan-tuan. Kerja dia akan menghibur kau orang, dia akan menyanyi. Tuan-tuan, untuk anak-anak muda, orang Mekah, jangan dengar tazkirah Nabi. Jangan dengar Nabi baca Quran. Sama berlaku di Madinah, di Yathrib tuan-tuan. Siapa dia nama? Ka'ab bin Ashraf. Buat benda sama juga. Cara dia hibur kau orang. Jangan dengar kuliah Muhammad. Ni jahat tuan-tuan. Hari ni, UMNO diulang balik apa musyrikin Mekah buat dulu. Betul tak betul tuan-tuan? Padalah tuan-tuan. Sebahagian besar rakyat ni tak peduli pada isu yang berlaku dalam negara. Negara nak runtuh ke, nak terlingkup ke, dia tak peduli. Sama Terengganu. Bulan lepas tuan-tuan saya ceramah di Kuala Besut tuan-tuan. Hari tu Astaka Jetih runtuh. Mujur tak mati. Cedera dah Bangla tuan-tuan. Kesian Bangla. Dah dia hitam tuan-tuan. Kena timbul pula dengan simen pula. Kesian tuan-tuan. Buat stadion 300 juta runtuh. Tuan-tuan sekalian, buat pemacam masjid Penari kat Masjid Jetih runtuh. Terminal bas Kuala Beral runtuh. Buat Astaka kat Jetih runtuh. Ini UMNO. Sebab apa runtuh tuan-tuan? Ni
Kontraktornya UMNO. Kalau simi patut 6 inci, dia buat separuh 3 inci. Dah. Ni cara mereka nak ambil duit tuan sekalian. Daripada masyarakat, daripada rakyat. UMNO tak peduli dosa pahala, membujur lalu melintang sapu tuan sekalian. Yang derita rakyat pada hari ini. Sebab tu nak beritahu muslimin dan muslimat, anak muda bersama kita. Maka di PJS ni kita kena gerak anak-anak muda. Bukan sekitar budak muda masjid Suradab ni, hak muka-muka pecah budang pun kena ajak main program tuan sekalian. Dengar ceramah kita, dengar kuliah kita, dengar penangan kita tuan sekalian. Baik. Yang berikutnya apa tuan-tuan? Yang berikutnya tuan-tuan ialah cyber. Alam ni maya, internet tuan sekalian. Dan ini disebut kesan paling besar yang meruntuhkan hegemoni rejim di Asia Barat. Sama ada Tunisia, sama ada Mesir, sama ada Syria tuan sekalian. Dahsyat muslimin dan muslimat. Dan negara kita alhamdulillah kajian pun dibuat tuan-tuan. Pengguna internet kita dah mencecah 12 juta orang. Manakala dekat separuh daripada penduduk negara kita, orang dah ada akaun Facebook tuan-tuan sekalian. Maka tuan-tuan kena gerak penangan, kena gerak. Maklumat kena sebar, kena share video-video yang baik tuan-tuan sekalian. Hari-hari kena buat kerja. Syekh Dr. Qardawi dalam kitab Fiqhul Jihad menyebut bahawa internet satu ladang dakwah yang sangat subur dan dibuat oleh aktivis-aktivis gerakan Islam. Kalau parti Ikhwan, Hizbul Hurriyah wal Adalah, kempen melalui internet sangat-sangat menarik tuan sekalian. Jadi anak-anak muda, orang berpendidikan, dia tertarik dengan kempen yang dibuat oleh FJP, oleh parti Ikhwan Muslimin tuan sekalian. Dan ini kita kena buat tuan sekalian. UMNO buat juga. Buat juga tuan-tuan. Saya sebut dah tuan-tuan. Masa PRK Galah dulu. Kita nak masuk kempen tak boleh. Ni pincang demokrasi Malaysia tuan-tuan. JSEOA, Jabatan Hal Ehwal Asli, jaga rumah-rumah. Poli pun jaga tuan-tuan. Hari tu dia panggil orang 1000 lebih pengundi tu. Di pos Brok tu 1000 lebih. Dalam Parlimen Gua Musang. Dalam Don Galas. Kita nak ceramah tak boleh. Menteri pakai helikopter. Pakai helikopter turun ceramah. Guna Pemimpin UMNO guna jawatan menteri. Boleh ceramah. Ceramah depan. Tok-tok. Orang asli, orang asal ni. Dia kata kerajaan akan memasang wifi untuk kegunaan penduduk kampung ini. Tok Batin tanya, Datuk ada soalan. Wifi tu makan terus ke rebus dulu? Ambil dah. Batin Nabi kata, khatibun nas ala qadri uqulihim. Bercakaplah kepada manusia kadar akal mereka. Jadi tuan-tuan gunakan, jangan malu. Tuan-tuan gunakan internet. Jangan kita bukan buat fitnah. Ambil status yang baik, maklumat-maklumat yang baik tuan-tuan tentang ketirisan, tentang salah urus pentadbiran negara. Kita sebarkan kepada anak-anak muda, kepada masyarakat tuan sekalian. Yang keempat, confirm dah pada golongan cerdik pandai. Kelompok kelas menengah Melayu telah bersama dengan PAS, bersama dengan Pakatan Rakyat. Mahathir pun sebut tuan-tuan. Dia kata hak cerdik-cerdik pakat masuk PAS. Sehingga hak kurang cerdik dalam UMNO. Betul tak betul tuan-tuan? Betul muslimin dan muslimat. Kita ajak debat. Mari kita debat. Tak nak debat tuan sekalian. Cina tak matang politik. Tengok beberapa hari lepas. Chua Soelek debat dengan Guang Eng. Kali kedua dah tuan-tuan. Ni budaya. Kalau di Amerika biasa tuan-tuan. Tak ada masalah. Demokrat dengan Republikan. Dia debat. Tak ada masalah. Negara lain biasa tuan-tuan. Tapi negara kita tengok. Ajak debat tak nak. Tapi dia ceramah suara dia maki orang. Kata haram jadah lah apa ke orang. Suka hati dia kata kita tuan-tuan sekalian. Kata ke orang. Mari berdebat tuan-tuan sekalian. Takut. Golongan cerdik pandai bersama kita. Tuan-tuan. Ni. Penjawab awam. Yang malam ini ada bersama kita. Yang masih gaji sebagainya. Saya bakal maklumat. Syukurlah kita beri amanah kepada UMNO dan Barisan Nasional. Dah lebih 50 tahun dah tuan-tuan sekalian. Lebih 50 tahun dah tuan-tuan sekalian. Saya nak cerita tuan-tuan. Antara saya ni nakik golongan artis. Ada yang main artis yang usrah bersama saya tuan sekalian. Kita tak cerita pasal PAS ayat ni. Kita cerita masa mana dunia hijrah. Bagaimana bawa Islam. Kita ni istiqamah tuan-tuan. Tapi akhirnya mereka nak usrah sama kita. Mereka ni minat nak aktifis PAS. Nak beri sumbangan untuk pusing satu Malaysia. Nak dedah tuan-tuan sekalian. Kebejatan. Kebobrokan UMNO Barisan Nasional. Antara istimewa PAS. Sebab parti kita dah ada dasar dia. Dasar kita Islam. Rujukan ke Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Tuan-tuan, orang tak bersama PAS dia tak rasa nikmat, tak rasa betapa sejak. Macam nikah lah tuan-tuan. Nikah. Orang tak menikah, tak tahu nikmat menikah tuan-tuan. Tak usah sembang tuan-tuan. Sahabat orang nama Awel. Awel ni Kelantan tuan-tuan. Umur 40 tahun tak menikah lagi. Mak ayah dia tua dah. Anak tunggal ni tuan-tuan. Pera lembu pawah di kampung. Hari tu mak dia bersemuka dengan Awel. Ayah dia pagi-pagi kata Awel, mak dia. Awel menikah lah. Mak nak terima cucu ni. Tak lama dia nak hidup. Mak dia kata, dia kata. Gitu ya tuan sekalian. Mak kata nikah weh.
Menikah ni sedap, kata ayah dia pula. Kata, sedap apa ayah? Sedap pulut, makan pulut gaunnya, dia kata. Sedap makan pulut gaun kelapa, tak silap. Ayah dia bengai, dia paksa kata, awal kalau tak menikah, aku tak mengaku anak sama awal. Kena paksa. Okey, tak apalah, nak menikah. Cari gadis, tuan-tuan pergi Pinang, buat kenduri, tuan-tuan pergi menikah. Malam pertama seronok lah. Tuan-tuan biasa menikah seronok malam pertama. Esok pagi-pagi, tuan-tuan nak pergi masjid, nak sembahyang subuh. Bagus, keluarga dia berjemaah di masjid. Mak dia jalan depan, ayah dia di belakang. Awal dia bawa rumah dia ke belakang ni. Oh, pucat muka nampak tuan sekilas. Ayah dia saya tanya awal. Macam mana menikah awal? Macam mana menikah? Awal jawab, ish ayah. Kalau awal tahu menikah ni sedap, awal menikah dulu daripada ayah lagi. Baru tahu menikah sedap tuan sekilas. Sama kita sama perjuangan Islam. Sama tuan sekilas ni, arti-arti Hamas. Saya beritahu tuan-tuan terlalu ramai. Pengarah-pengarah filem, pengarah drama. Ramai sangat dia nak sama dengan perjuangan kita. Tapi tadi sebut, saya jumpalah. Seorang macam Sabri Fadil sebagai tuan-tuan sekalian. Antara masalah Malaysia ni tuan-tuan. UMNO yang begitu sekali berakar umbit. Dalam jentera kerajaan ni tuan sekalian. Mereka ni pegang RTM tuan sekalian. Mereka boleh hitamkan, mereka boleh ban artis-artis yang terlibat dengan PAS, terlibat dengan keadilan dan sebagainya. Jadi kebanyakan pengarah drama, filem masih takut tuan-tuan sekalian, masih bimbang. Tu. Jadi kita nak beri harapan kepada mereka, PRU 13 ni, UMNO ni lah, palinglah dia menjadi kerajaan di negara kita tuan-tuan sekalian. Ni palinglah tuan-tuan sekalian. Saya nak sebut muslimin dan muslimat sekalian. Saya nak beritahu muslimin dan muslimat sekalian. Di negara luar tuan-tuan sekalian, imej negara kita cukup buruk. Saya ni berjalan tuan-tuan berjalan di Perancis, berjalan tuan-tuan sekalian. Semua tuan-tuan sekalian, kebejahatan negara kita keluar dalam media asing tuan-tuan sekalian. Isu rasuah, bab-bab beli senjata, semua orang tahu muslimin dan muslimat. Tetapi media negara kita ditutup rapat. Salahku yang berlaku kepada pemimpin negara. Lepas tu pula tuan-tuan di kampung-kampung, ya Allah tuan-tuan diperbodohkan. Di kampung-kampung tuan-tuan, saya nak beritahu. Di kampung-kampung. Saya pun budak kampung tuan-tuan, duduk Kuala Lumpur dah 22 tahun dah. Tapi asal daripada Besuk, Terengganu. Besuklah yang terkenal dengan perkampungan Kerajaan Langit Ayah Peng. Buat malu kampung aku ya tuan-tuan. Saya balik ceramah lepas tuan-tuan di Kuala Besuk. Jadi kawan Ustaz Wan Syukri, Wan Isa, Ketua Perangai Besuk kata, Ustaz, Sarah UMNO dia pergi rumah ke rumah. Dia kata jaga Pah menang di epimeter. Orang kampung ni tuan-tuan, hak kurang pendidikan, kurang akses maklumat ni, boleh percaya tuan-tuan. Itu cerita kampung tuan-tuan sekalian. Mereka boleh percaya. Macam tu sekarang tanya dah, DAP Tanin berapa kursi Terengganu? Tak boleh jawab tuan-tuan. Mana DAP Tanin di Terengganu tuan sekalian? Tapi nak beritahu Sarah UMNO tuan, dia boleh memperbodohkan rakyat tuan sekalian. Nak beritahu. Dan saya pun difahamkan tuan-tuan sekalian. Rasa bimbang jugalah. Tengok macam kes yang berlaku di GPM. Saya nak tengok macam mana mereka nak libatkan PAS, nak libatkan Pakatan Rakyat. Rasa bimbang juga tuan sekalian. Mereka sebutlah ajar sesat dan sebagainya. Memanglah. Dan macam Leman sebut betul tuan-tuan sekalian. Yang kes-kes ajar sesat ni banyak libatkan orang UMNO sebenarnya setakat ni. Macam Ayah P sendiri tuan-tuan. Saya besok saya beritahu dia ahli UMNO. Ayah P ni ahli UMNO. Dan wakil ayah UMNO yang tuan-tuan beri penaungan kepada dia. Dan di kampung dia tuan-tuan 400 orang. Di perkampungan Batu 13 tu, kalau dia buat penempatan tu ialah pengundi poin luar tuan-tuan. Yang datang dari Perak, daripada Pahang, yang mengundi Don Hulu Besuk Terengganu tuan-tuan sekalian. Ini projek UMNO tuan-tuan sekalian. Sebab yang buat serbuan ke premis mereka ialah kawan-kawan kita. Termasuk Ustaz Zulkifli, bekas Ketua Pemuda Pah Besuk. Dia cerita Ustaz, dia kata, dia tengok IC memang bukan Hulu Besuk, dia lahir kat Perak, kat Pahang, tapi mereka dihimpunkan di situ untuk jadi pengundi kepada UMNO di Don Hulu Besuk. Haji Kahar tuan sekalian, Haji Kahar ingat? Haji Kahar ahli UMNO sama hidup. Ahli UMNO gombak tuan sekalian. Jangan mereka nak sabit-sabit dengan PAS tuan sekalian. Memanglah Malaysia ni selagi mana kita tak betul, kita tak mengatur dengan elok tuan sekalian, Islam tak tegak dengan molek, maka banyak ancaman kepada Islam, termasuk ajaran sesat ni banyak. Tak boleh tak mengaku dengan Mahdi, macam-macam kes. Saya khutbah tuan-tuan di Masjid Tayyibin. Di mana Selayang, Taman Bidara. Lepas saya khutbah Jumaat tajuk Perang Tabuk. Lepas khutbah, saya imamkan sembahyang. Lepas tu baca doa. Lepas baca doa, mari seorang budak muda pakai baju jersey Brazil, seluar jean, nak ambil mikrofon yang apa? Yang wire. Saya tepi, kena buat apa? Dia kata nak buat pengumuman Ustaz. Saya tak pernah kenal ni tuan-tuan ni. Umur 20-an. Saya kata kamu dah minta musi? Belum. Atau Haji Zahra ni minta izin dulu. Mana boleh suka-suka Jumaat buat pengumuman tuan-tuan. Orang main masjid.
Jadi, saya pun sembahyang sunat 2 rakaat. Lepas sembahyang sunat, elok beri salam tuan-tuan, budak muda tu bersimpuh, belaga lutut dengan saya. Sudah apa pula tuan-tuan ni? Dia kata, Ustaz ni Nabi Isa. Dia kata, weh, aku Ridwan Muhammad Noor kata. Tapi Ustaz dia kata, roh Nabi Isa telah bersama dengan Ustaz. Sudah tuan-tuan. Nabi Isa bro. Dia kata, Ustaz, saya ialah Imam Mahdi. Terkejut, Imam Mahdi. Pakai jersey Brazil. Pakai luar jing budak-budak mengaku Imam Mahdi. Kita belajar kitab Imam Mahdi tuan-tuan, kulit putih merah. Orangnya kacak, tegak. Hidungnya mancung. Ni budak Melayu. Lubang hidung. Boleh kona trekta tuan-tuan. Mengaku Imam Mahdi. Dah. Jadi UMNO jangan duk cuba-cubalah nak kait dengan PAS dah. Jangan nak kait tuan-tuan sekalian dah. Kalau kes bak sesak ni, memang kes UMNO banyak. Patut Majlis PAS tu lama dah. Kita merintah Terengganu. Tahun 1999 sampai 2004. Tengok. Kajian kita lah. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awal lah. Yang ambil tindakan sehingga ayah PAS tu dipenjara. Tuan-tuan sekalian kena ingat kes ini. Ingat dia kena penjara kan? Bawa ke Pengkalan Cepa tuan-tuan sekalian. Menyebabkan aliran sesat. Dan saya juga pernah buat kajian. Pokok ni tuan-tuan sekalian. Bukan sekarang menyokong UMNO tuan-tuan. Aliran sesat dia lantik ada penjaga syurga. Ada penjaga neraka tuan-tuan sekalian. Saya pergi hak rumah. Hak jaga syurga tu tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya tengok 2 pagar. Orang tua dah pakai siang hari pakai kain ni. Tak pakai baju. Panah tuan-tuan sekalian. Penjaga syurga tuan-tuan sekalian. Kata berat UMNO. Berat menang UMNO tuan-tuan sekalian. Dah. Tak sedar kait dengan PAS lah. Orang PAS ni dia ada usrah. Dia ada markah. Markah kita tempat usrah. Tempat tarbiyah haraki. Macam Lemak tengok. Step dah jalan 19 bulan. Usrah dengan dia. Dia ada usrah. Masuk PAS aktif pun ada usrah tuan-tuan sekalian. Kita tak biar. Kita tanya. Semayang tak semayang. Jemaah kat mana. Tak ada kitab kat mana. Dia pun kalau tak tahu hukum. Dia tanya kita tuan-tuan sekalian. Ini yang budaya kita buat dalam PAS. Menyebabkan hati melihat. Nak berubah. Nak jadi baik. Kena pilih PAS. Bersama PAS ramai ustaz-ustaz. Asatizah ramai bersama PAS tuan-tuan sekalian. Kalau aktif masuk UMNO, orang tak pelik. Masuk UMNO, orang tak pelik tuan-tuan. Tapi kalau masuk PAS, orang mula berfikir bahawa mereka telah buat satu tadhiyah, satu pengorbanan yang besar. Terutama kerjaya mereka tuan-tuan sekalian. Dahsyat. Tuan-tuan, Lemak Raja Lawak tu ceramah saya di Kelanang. Ni hujung ulangan. Tengah nak balik tuan-tuan, macam-macam dalam mesej dia. Orang maki, orang caruk dia. Allah tuan-tuan sekalian. Saya sendiri pun tuan-tuan, kita tak kenal macam tu. Leman, Ebi Abadi, Hairi. Tuan-tuan sekalian, kalau buat banyak cerita lah. Orang maki, orang tuduh, orang fitnah tuan sekalian, cukup dahsyat. Tapi kebangkitan ini, rasa tuan-tuan, UMNO tak boleh sekat pada hari ini, insya-Allah. Kita akan melihat tuan-tuan, makin ramai. Dan insya-Allah, UMNO Barisan Nasional, mereka akan tumbang dan kita kena buat kerja selain bekerja keras. Di peringkat UPU, di cawangan-cawangan, tuan-tuan, saya bakal maklumat. Tuan-tuan jangan lupa pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lama dah kita akan masuk Ramadan. Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Ramadan, Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ramadan, Syahrul Jihad, bulan jihad. Maka tuan-tuan insya-Allah, kita sama-sama kita berdoa tuan-tuan bagi memastikan kemenangan Islam, kemenangan umat Islam, dan kita runtuhkan rejim UMNO dan Barisan Nasional. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbu 'afwa fa'fu 'anna. Radina billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر المستضعفين والمظلومين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kita akan berjuang bersungguh-sungguh telentang kita minta ampun, tetapi kita makan pasir untuk menumbangkan rejim UMNO dan Barisan Nasional. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.
Saya tak sempat cerita Syria tu, tuan tengoklah sebelah tu ada. Mau RM10. Tuan-tuan travelog Syria, saya cerita pasal pembantaian di Syria. Ada sebelah ni RM10.